Macam mana rasa Miss Chin? Rasa strawberry? Sedap. Sedap, sure. Sangat sedap. Hai guys, Assalamualaikum. Syed pula sini. Hari ni kita ada Miss Chin lagi. Kenapa hari ni Miss Chin dekat dalam? Sebab apa? Ramai viewers kita tanya, mana Miss Chin? Mana Miss Chin? Duk tanya, mana Miss Chin? Mana Chin? Hari ni Syed pula bawa Miss Chin. Hello. So hari ni Miss Chin tahu tak kita nak buat apa? Tak tahu. Okay, hari ni kita buat Sri Anggun Swiss roll. Okay. Okay, so hari ni kita Sri Anggun ni, kenapa kita panggil dia Sri Anggun? Sebab dia colourful. So hari ni saya pula nak perkenalkan pewarna makanan daripada Trans. Tengok kat depan ni, saya pula ada macam-macam jenis warna. Putih, biru, hijau, kuning, berbagai jenis shade. Dan juga kita akan pakai macam biasa BIH Premix Sponge Mix. So bahan-bahan dia dekat sini tau Miss Chin. Okay, kita ada dua kategori bahan, bahan A dan bahan B. Okay, bahan A ni Miss Chin, kita akan pakaikan pewarna Trans ni lah. Okay, bahan A ni adalah untuk kita melukis. Swiss roll ni dia senang, tapi yang susahnya kita perlukan kreativiti yang tinggi lah. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tak kreatif pun boleh lukis. Miss Chin boleh lukis ke? Tak tahu lukis. Tak tahu lukis. Itu hari belajar resepi, ada buat untuk siapa-siapa tak? Ada. You buat untuk siapa meh? Untuk orang kesayangan. Walah. So siapa-siapa yang kat luar tu nak mengorak Miss Chin, too bad. Lambat. Miss Chin dah ada orang kesayangan. Okay, so jom kita start. Mula-mula kita akan buatkan kita punya bahan A. Adonan ni adalah adonan untuk kita melukis. Okay, so bahan-bahan dari sini kita boleh mixkan je lah. So bahan-bahan dia senang je. Kita ada tepung, gula, butter, benda-benda basic je. Okay, kita Miss Chin boleh buat Miss Chin pukul dulu butter dan gula tu. Okay, sampai dia sebati. Lepas tu kita ada sikit telur putih. Bukan telur putih, ini telur putih. Okay. Kacau dia sampai merata lah. Letak tepung. Okay, last sekali kita tuangkan minyak kita. Okay, ni ya. Bila dia dah adun macam ni, kita dah boleh start bahagikan dan letaklah pewarna apa yang perempuan dan tuan-tuan suka. Hari ni Chef pula nak pakai warna orange, pink dan juga hijau. Okay, so kita akan dividekan dulu Miss Chin. Lepas tu kita start melukis lah. Okay. Okay, Miss Chin, tengok kita dah masukkan yang untuk corak kita kat dalam piping bag. Guys, piping bag ni boleh dapat dekat BIH. Yang paling best buat tu, dia tebal, nampak tu? Tebal, berkualiti tau Miss Chin. Kalau you buat untuk piping, untuk apa-apa, memang pilih lah ni daripada BIH. Dia punya kualiti very good, very premium. Okay? Okay, so sekarang kita akan melukis. Lepas tu bila siap lukisan kita akan masukkan dia dalam peti ais. Kita chillkan dia dulu. Okay, lepas kita chillkan dia, kita akan buat kita punya sponge. Sambil tu kita akan preheat oven My Bakers kita. Ni My Bakers ni kan boleh dapat juga kat BIH tau. Saya boleh kata memang Chef paling suka lah. Memang bagus di sini. Okay. So lepas ni kita melukis dulu.
And then kita akan tunjukkan dekat kamera kita lukis apa, and then kita akan sejukkan dan kita akan sambung buat kita punya sponge mix pula. Okay, Miss Chin. Sementara kita tunggu kita punya corak tu keras, kat sini kita dah boleh start buat kita punya sponge cake. Okay. So hari ni Miss Chin buat, saya tolong Miss Chin lah. Dan hari ni kita akan guna ni mixer My Baker. My Baker punya mixer ni ringan, tak ada wayar. Lepas tu dia datang dengan dua mata, satu macam ni, satu lagi untuk kita whip lah. And then dia senang dan mudah pakai lah. Okay, so kita akan buat kita punya sponge. Kita masukkan dulu telur. Sponge ni pun senang ya Miss Jin. Sebab kita pakai premix BIH kan. Premix BIH ni sponge dia memang lembut. Okay, kita masukkan tepung dan telur dulu. Dia dah siap, sugar semua dah ada inside. Okay, Miss Sim boleh tepung. Kita pakai speed 2 je dulu. Pelan-pelan Miss Sim. Ini boleh lah. My love nanti boleh makan kek lah lepas ni. Tengok tu, dah sebati dah. Kita boleh masukkan kita punya susu. Dan kita punya air. Okay, sponge mix ni kan, mixing kan, dia basically dia flavor dia kosong lah. Okay. So kalau nak campur vanilla, red velvet pun boleh, letak cocoa powder pun boleh. Terpulang kepada mixing nak letak flavor apa. So kita akan mixkan dia selama 1 minit ataupun sehingga dia macam agak kembang lah. Okay. So bila dia dah macam agak kembang, baru kita start masukkan kita punya minyak lah. Okay. Minyak ni kena last lah. Kalau kita buat traditional sponge cake pun, dalam resepi minyak adalah yang last. Sebab apa, minyak ni dia akan boleh buatkan kita punya adunan tu jatuh. So basically sebab kita buat sponge kan jenis yang fluffy, lembut kan. Okay. Siap. Okay. Mana kita punya adunan tadi? Okay, adunan ni dia dah keras sikit, kan? Yeah. Kita terus tuang je. So adunan tu dia tak akan lari tempat lain. Okay. Alright. Sekarang kita akan bakarkan dia dalam suhu 180. Okey, kita pakai My Baker oven. Kita pakai convection oven. Kita dah preheatkan dia dulu. Tapi kena ingat ya, semua oven, bukan setakat My Baker, kita kena preheatkan dia bila kita masak kek. Okay, so kita akan preheat, kita akan sejukkan kek dan lepas ni kita akan buat filling dia pula. Okay Miss Jin? Okay. Okay, cun. Okay, so Miss Chin. So kita nanti kita dah buat ni non-dairy whipping cream lah. Filling tengah dia. Okay, so kita sapukan dekat permukaan Swiss roll kita ni. Okay. Lepas tu, okay, filling apa kita pakai hari ni Miss Chin? Ni apa?
Ini apa? Strawberry. Miss Chin suka strawberry tak? Suka. Okay, yang ni kan you Miss Chin tunjuk kamera Tengok tu, buah ketul-ketul ya. Yang ni dekat BIH premium, buah besar-besar Miss Chin. So, apa perempuan dan tuan-tuan tak perlu risau kat BIH ni semua ada. So senanglah nak pergi beli barang, nak buat dessert ke, majlis apa-apa, satu tempat je you datang BIH. Miss Chin. Miss Chin bantu saya. Okay. Kita letak filling. Okay, filling ni kita letak satu side je lah. Supaya dia tak ravi lah. Okay. And then kita terus balutkan dia. Okay. Tu sebab saya buat atas dulang pembakar, sebab apa? Kita tak tahu, tak jangka dia krim akan keluar ke, krim tak akan keluar ke kan? Lepas tu tengok. Sudah nampak BIH. Ni tunjuk. Okay, sekarang saya nak transferkan dulu dekat atas dulang. Dekat atas ni kita tengok, nanti kita Chef Bulat akan tunjuk lah gambar penuh. Okay, Miss Chin. You nak rasa tak? Boleh. Okay, I potong you separuh you separuh, I separuh. Okay, you angkat tu. Angkat. Angkat. Okay. Macam mana rasa Miss Chin? Rasa strawberry. Sedap sure. Sangat sedap. I pula lah. Sedap. Betul sedap. I suka lah ni strawberry ni. Betul-betul premium lah rasa strawberry ni. Okay, tengok tu. Swiss roll saya macam ni tau. Dia tak buruk. Tapi ni jenis dia lah. Saya buat dia 2 lapis kat bawah. Okay, so tak muak. Kan? Okay, so guys, jangan lupa follow, like, komen. Kalau nak jadi macam Miss Chin join lagi, kena buat apa? Scan QR. Okay? So nanti kita tunggu apa next BIH dan Chef Bulat nak buat dan siapa tetamu kita masa depan. Okay, bye guys. Bye. Thank you Miss Chin. Thank you, Chef Bulat.